Selamat Hari Wanita Sedunia 2025. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sebelum saya memulakan program bicara kita pada petang ini, izinkan saya memperkenalkan dahulu diri saya. Saya Siti Arifah binti Abdul Kadir daripada bahagian ehwal persempadanan di Jupem HQ ini. So, apa khabar puan-puan di dalam talian semua? So, mungkin boleh melambai-lambai sikit kami di sini. Okey. So, saya kira ini adalah program yang julung-julung kali diadakan secara maya yang mengumpulkan semua komuniti wanita ukur yang terdiri daripada juru ukur, dolon juru ukur, dan ada juga saya difahamkan daripada pihak dua yang berada dalam kelompok komuniti ukur wanita. So, berkonsepkan program santai bersama dengan puan-puan. So, pada hari ini sempena Hari Wanita Sedunia 2025, kami di Jupem dan anjuran bersama dengan Puspanita Jupem akan berbual bicara secara santai bersama dengan panel yang berada di studio kita di Jupem HQ ni dan juga dengan semua komuniti wanita ukur di luar sana. Kita akan sembang secara santai dan jika puan-puan ada soalan boleh mengajukan terus kepada saya selaku moderator dan juga terus kepada panel di sini. Okey, baiklah. Sebelum kita terus berbual bicara mengenai ukur ni yang kita khaskan untuk wanita, saya ingin memperkenalkan dua panel ataupun dua juru ukur hebatlah bagi saya dekat Jupem ni, yang juga menjadi mentor saya juga bila saya melihat mereka tu. Kita dah orang cakap ada women empowerment lah untuk kita lebih mendalam lagi dalam bidang ukur dan pemetaan ini. Okey, baiklah, di sebelah kanan saya, so saya rasa kalau tengok panel saya ni, saya rasa semua dah familiar dah kalau biasa berada di Jupem HQ dan seringkali ada juga menjadi jemputan puan daripada mana-mana program. So saya perkenalkan Surveyor Iza Zarina binti Abdul Razak, pengarah ukur seksyen perundangan Cadastre bahagian Cadastre. So, apa khabar puan? Alhamdulillah. Sihat sihat puan Ibu puasa-puasa ni. Alright. Seterusnya di sebelah Puan Iza. Ni tidak asing lagi lah apabila kita nampak puan. Tapi kalau puan saja nak menarik perhatian puan, kalau kita nampak dua puan kat yang panel juru ukur ni, kita akan teringat Puspanita, betul tak? Wajah-wajah Puspanita di Jupem ini. Saya memperkenalkan Land Surveyor Wan Safinah binti Wan Azlan, iaitu Ketua Penolong Pengarah Ukur, Seksyen Penyelarasan Pemetaan, Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan. Apa khabar Puan Wan? Alhamdulillah, sihat Arifah. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. So, kami di sini tidak bersama dengan dua orang panel saja, malah kita akan bersama lagi dengan dua orang juru ukur hebat juga, juru ukur wanita hebat di dalam maya. Mungkin boleh lambai-lambai sikit kami kat sini, iaitu okey, Puan Surveyor Shazlin binti Omar, juru ukur daerah Kedah Utara, Jupem Kedah. Boleh lambai sikit Puan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Shazlin sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, selamat puasa Puan. Wah, okey, Puan Shazlin sekarang berada di pejabat. Nyata dekat site Puan. Ketiga dah selalunya tak ada kat site dah Arifah. Okey, Puan Shazlin akan bersama dengan kita untuk sembang santai survey ni dan kita akan berinteraksi bersama dengan semua panel. Alright, seterusnya panel berikutnya adalah ni daripada jauh di luar semenanjung Malaysia ni. Kita akan memperkenalkan Surveyor Nur Zurairah binti Abdul Halim, pengarah ukur seksyen pengurusan maklumat geospatial, bahagian pemetaan topografi Sabah. Assalamualaikum Puan Zurairah. Waalaikumsalam. Apa khabar semua orang? Hai. Hai, rindulah nak balik Semenanjung ni.
Oh, okey. Kita pun rindu dekat Puan Zurairah ke? Ya, ya. Rindukah saya? Saya. Apa-apa di sana puasa okey? Alhamdulillah. The best thing is dekat sini Puasa awal. kami buka awal 6:30 dah boleh makan Buka kan. awal. Nampak seronok Puan Zurairah tu dekat Sabah tu. Oh. Ya, makin gebu. Okey. So, di kesempatan ini ya. Okey, terima kasih Puan Zaira. Okey, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahululah kepada 4 orang juruukur wanita kita yang sanggup meluangkan masa untuk bersama dengan program Santai Survey Ukur ini, yang kita akan berbicara secara santai mengenai apa sahaja yang kita akan menyentuh dari segi wanita, kerjaya dengan apa yang cabaran untuk dalam kerjaya juruukur ini. Okey, baiklah puan-puan, saya rasa semua tak sabar nak mendengar daripada setiap panel kita. Tapi sebelum tu, izinkan saya memberi sedikit orang cakap teaser lah, macam mukadimah sikit So tema sambutan Hari Wanita Sedunia 2025 yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu For All Women and Girls Rights, Equality and Empowerment. Menarik tema untuk World Hari Wanita untuk yang sedunia 2025. Maksudnya ialah hak, kuasa dan peluang yang untuk di kalangan wanita ini. Manakala bagi tema sambutan Hari Wanita 2025 oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ialah wanita beraspirasi membina legasi. Macam mana tu? Mungkin kejap lagi kita boleh berinteraksi dengan puan-puan di dalam Maya, dan juga kita akan bertanya juga dengan panel-panel 4 orang juruukur kita yang hebat ini. Mungkin ada sedikit nak kupas lanjut mengenai apa itu tema untuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini. Alright. Sedikitlah puan-puan ya. Saya memetik kata-kata daripada Datuk Seri Hajah Nancy Shukri sebab dia ada berkaitan dengan apa topik yang kita akan perkupaskan hari ini, iaitu tadi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sempena pelancaran logo dan tema Hari Wanita Antarabangsa 2025 pada Januari 2025 yang lalu. Beliau menyatakan beliau adalah lebih menggalakkan lebih ramai wanita untuk menduduki jawatan dalam kepimpinan negara dan mengambil bahagian aktif dalam proses membuat keputusan. Bertepatan kan puan-puan dengan juruukur kita yang hebat ini, mereka adalah orang yang sangat penting untuk membuat keputusan di bahagian seksyen ataupun mungkin di negeri-negeri dan juga semua komuniti ukur. Kadang-kadang kita tengok macam saya junior lagi. So bila saya lihat bos-bos saya ni, wow, begitu hebat membuat keputusan, kita boleh setanding lah dengan golongan lelaki. Tapi kita hari ini fokus kepada juruukur-juruukur wanita yang hebat di luar sana. Alright. Saya ada sedikit statistik juruukur wanita dekat Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Sehingga hari ini ya puan-puan, juruukur perempuan adalah 89 orang, manakala golongan juruukur perempuan adalah 542 orang. Ramai kan puan? So ini bukan satu jumlah yang sedikit. Kita tengok trending ataupun statistik ini, kita dapat lihat juruukur dan golongan juruukur dan semua komuniti warga ukur memang berkecimpung dalam bidang ukur dan pemetaan. Dan nanti kita boleh tanya dengan panel kenapa, sebab memilih kos ukur tanah ataupun kalau dalam zaman saya dulu geometri. Okey, kita bolehlah berinteraksi dengan panel-panel. Okey, kita akan memulakan slot yang pertama kita, iaitu slot cabaran semasa belajar. Cabaran semasa belajar ni, dalam alam maya ni kita boleh mengimbau kembalilah, throwback sikit. Saya tahu semua ni dah lepasan ijazah, lepasan master, ada juga yang PhD dekat sini kan. So kita throwback dah sikit zaman kita study dulu macam mana kerja-kerja dekat site. Mungkin dari segi grouping, ada yang campur lelaki wanita, ada yang wanita saja. Tapi saya tertarik nak dengar ada yang grup wanita tu. Kalau saya sembang dengan Puan Iza,
Dia pernah cerita ada grup wanita je, ada dah pengalaman-pengalaman yang dia nak kongsikan sebentar lagi ya. Alright, so mungkin saya tanya kepada Puan Izzah lah Puan. Okey, apakah faktor yang mendorong Puan untuk memilih bidang ukur tanah? Kalau mungkin zaman Puan dahulu, kalau belajar zaman sekarang saya ni geometrik. Tapi sebelum tu Puan, saya nak tanya dulu Puan. Dulu Puan study dekat mana dulu Puan? Saya di UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Di UTM. Jadi saya alumni kat sini ramai dah kan. Okey, kita mendengar dulu daripada Puan tadi. Soalan pertama saya tadi, apakah faktor mendorong Puan untuk memilih bidang geometrik? Silakan Puan Izzah Zarif. Terima kasih Arifah. Tapi sebelum tu saya rasa julukan Juruko Hebat tu agak membuatkan saya sedikit gementar. Kan sedikit gementar saya bila mengandangkan perkataan Juruko Hebat. Tapi sebenarnya kita semua masih dalam peringkat yang kata sentiasa memperbaiki diri kita dan sentiasa belajar dari masa ke semasa lah. Okey, jadi berbalik kepada soalan Arifah tadi, kenapa mendorong untuk saya dan mungkin ramai juruko di luar sana juga untuk memilih bidang ukur tanah ya. Okey, selalunya bila orang bercakap mengenai mengapa memilih sesuatu bidang kerjaya adalah sebab minat, sebab cita-cita. Tapi bagi saya mengambil jurusan ukur tanah tu sebenarnya pada masa tu sebenarnya hanya orang kata nak melengkapkan borang UPU. Masa tu selepas SPM kita mengisi borang UPU untuk masuk ke universiti. Dan sebenarnya kalau untuk makluman semua, saya bercita-cita untuk menjadi seorang lawyer pada ketika itu. Tapi saya meletakkan ukur tanah tu sebagai pilihan terakhir lah, dan saya rasa perempuan pun Kalau saya tak pilih pun. Tak ada pilihan, tak ada dalam pilihan. Tak ada dalam pilihan pun. Okey. Jadi pada masa tu memang saya rasa memang tak tahu langsung apa berkenaan dengan bidang ukur tanah. Nanti grad nak kerja apa. Yalah pada masa tu mungkin kita kata maklumat internet bukan seperti sekarang lah. Kita tak ada maklumat yang seperti sekarang di hujung jari orang kata. Bila type ukur tanah mungkin semua maklumat tu dah keluar. Okey, jadi masa tu adalah masa peralihan antara kos kejuruteraan sarjana muda ukur tanah kepada sarjana muda kejuruteraan geometrik pada tahun 1996 ketika itu, dan saya merupakan batch yang pertama bertukar kepada kejuruteraan geometrik, dan daripada 5 tahun menjadi 4 tahun. Saya adalah batch yang pertama lah. Jadi ijazah Puan ada 4 tahun? Ya betul, 4 tahun selepas SPM, so 4 tahun. Itu pengalaman menarik daripada Puan Izzah. Macam mana itu pilihan akhir ya Puan? Ya betul. Tapi siapa sangka pilihan akhir sekarang sampai sehingga ke hari ini Puan Izzah dah memang jangan cakap dalam jabatan ukur, memang kerjaya dia terus sampai ke jabatan ukur ni, sebuah jabatan teknikal dalam bidang ukur dan pemetaan. Memang cakap tepat lah kan. Mungkinlah rezeki Izzah di sini. Alright Puan, tadi Puan cerita mengenai faktor yang mendorong Puan kan. Seterusnya Puan, bagaimana Puan mengatasi cabaran fizikal yang sering dihadapi semasa melakukan kerja ukur di site tu Puan? Yalah kita tahu cabaran macam-macam Puan. Kalau kita macam grouping dengan perempuan je, ada je cabaran dia tak susah nak dirikan alat. Mungkin lelaki lebih laju siapkan kerja, perempuan masih kat site. Lepas tu mungkin faktor-faktor lain seperti ada panas, cuaca, biasa dah kita perempuan kan. Betul Arifah. Nak dipayungkan lah. Mungkin itu ada sedikit dah cabaran dia. Mungkin dari pandangan Puan Izzah macam mana? Ya Arifah, dari segi cabaran tu memanglah di mana-mana pun kita berada, of course memang ada cabaran yang kita kena hadapi lah. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum kerja-kerja penandaan dan pengukuran di lapangan ni dia memang memerlukan ketahanan fizikal dan juga of course mental. Mental kan, kita perempuan kan nak jaga muka lah, tak nak gelap hitam dengan cahaya matahari kan. Memang memerlukan orang kata ketahanan fizikal dan juga mental, kerana ia melibatkan cabaran yang seperti cuaca kan, panas, tidak menentu kan, kadang panas terik, hujan, sibuk nak cari payung kan, macam mana nak ukur, nak survey, nak cari payung. Dan kadang-kadang memang medan kerja kita tu mencabar dengan kawasan yang kata berbukit, berbukau lah, paya dan dengan kita nak bawa peralatan ukur yang berat kan. Jadi cabaran di lapangan ini apapun berbalik kepada
cara kita nak mengatasi selalunya kita akan kerjasama lah dalam pasukan, yang itulah yang penting ya. Sebenarnya itu yang penting, dan tugas-tugas berat seperti nak membawa peralatan ukur besar dan agak berat ni memang biasanya kita memang lakukan secara berkumpulan lah untuk kita meringankan beban untuk melakukan aktiviti fizikal seperti itulah. Jadi kita tahu kerja-kerja pengukuran ni memang terdedah dengan cuaca panas, site yang berbukit berbukon macam mana saya kata tadi. Dan pernah juga masa kami di kemah ukur, biasa kita ada kemah ukur kan. Kita menjalankan kerja-kerja hidrografi di laut, di tasik kan. Jadi saya rasa perkara-perkara ni kalau orang kata golongan wanita ni dia memang kena ada satu orang kata kekuatan dalam diri dia. Rasa takut tu biasanya ada kan dengan air. Bukan semua orang boleh orang kata nak duduk dalam air, naik bot sampai semua kan. Jadi bagi saya yang penting sebagai wanita, ketahanan mental dan juga fizikal tu untuk memastikan kerja-kerja dapat dilaksanakan dengan cekap dan juga selamat lah. Kita kena memang ada ketahanan tu dah. Apapun sebenarnya cabaran tu semuanya adalah berbalik kepada mindset kita lah sebenarnya. Betul-betul. Macam kalau kita kat universiti dia ada deadline dia. Ya, so, betul. Dia ada deadline dia, report praktikal tu nak kena hantar by this date. Betul. So, itu salah satu bagi saya lah. Betul, itu cabaran. cabaran. Kita jumpa lecturer pun takut-takut tahan. Betul. Nak tak nak, itu bukan sebagai alasan. Ya, Kita kena siapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan dan submit. Sama juga macam kawan-kawan kita yang lain. betul. Okay, mungkin kalau Puan nak sharing ke apa, mungkin lah ada pengalaman Puan ke waktu buat kerja ukur lah. Mungkin pengalaman sedikit pengalaman kalau Puan nak share boleh. Kalau saya lepasan UiTM, Puan Izzah tadi UPM kan. Saya di UiTM, kita pun ada kemah ukur. Okay. Ada satu time saya tu, kita punya kemah ukur, kita separate kan, grup lelaki, grup perempuan. Masa tu lecturer kami, yes. So memang grup kami tu memang semua perempuan. Grup lelaki lah. Grup lelaki of course lah cabaran pengukuran dia lagi tinggi daripada perempuan. So masa time tu kami buat ukur kadastel lah. So kita buat ukuran hak bilik. Kami akan masuk ladang getah di Melaka masa tu. So ladang getah di Melaka, so sampai ke yalah perempuan ni dari segi kita memang teliti lah, tapi dari segi pengukuran mungkin skill kita kurang sikit pada lelaki kan. So kita dah siap sampai ke maghrib. Tapi bila kita balik proses rupanya drivers kita tak close. Itu cabaran besar juga Ya. kan. Betul. Itu memang satu isu nak close drivers tu. Berkali-kali kita kena buat cabaran. So itulah motif kita dapat tangkaplah lecturer kita buat kenapa grup kita perempuan tu, supaya perempuan ni biasanya akan jadi pembantu kan. So bila kita dah satu grup perempuan, nak ke tak nak, so memang kita kena buat cerapan lah. So tu memang yelah bagi pengalaman betul kat kita orang, banyak cabaran je. Close ke tak close ke, memang tak boleh nak minta bantuan lelaki, memang kena siapkan sampai ni lah. Yang close tak close tu yang macam sangat nervous lah kan bila dah. Terutama kita dah siap dah alat. Sebab dulu masa time kita dulu kita tak ada ETSM yang toleh to finish. Kita kena buat pengukuran, lepas tu kita kena manual booking, pengiraan. Betul. Mungkin penonton dekat sini kalau ada nak share something yang cabaran, kita tak nak bersama dengan panel je. Kita dah dengar tadi bersama dengan panel dekat studio. Mungkinlah saya nak dengar suara daripada komuniti warga ukur di luar sana, wanita ukur. Mungkin ada nak cerita cabaran apa, cabaran yang paling diingati lah selama belajar tu. Mungkin daripada 131 orang ada, kita boleh randomly mungkin boleh volunteer untuk bercakap mengenai cabaran dulu. Jadi kita banyak lagi soalan sebenarnya. Tapi sebab kita on this topic, mungkinlah puan-puan ada sedikit nak sharing bersama kami. Silakan kalau ada. Ada puan-puan? Okey. Jangan segan-segan. Kat sini semua ladies only. You cakap program yang santai berbicara bersama dengan jurukur, semua komuniti ukur kat luar sana. Mungkin boleh type di ruangan komen, saya pun boleh bacakan. Okeylah.
Silakan. Zaila. Assalamualaikum Puan Juzaila. Alhamdulillah. Okey. Tahniah semua mungkinlah saya boleh share sikit lah pengalaman semasa saya jadi juruukur latihan di Pahang. Okey. Ketika itu batch saya lah kebanyakan semua kena pergi buat kerja ukur lah. Bawa tim. Kalau di Pahang tu, kalau di Kuantan, kawasan bandar, kawasan Pekan, kawasan Paya, kawasan Maran saya akan kena naik bukit lah, naik bukit turun bukit. Pengalaman yang saya rasa tak boleh lupa sampai sekarang saya rasa jadi trauma pada saya. Trauma tu kenapa? Saya teringat benda tu. Saya ada buat kerja di Maran, Batu Balik. Kawasan tu kawasan balak sebenarnya. Lepas tu dia buat untuk tanam sawit. Saya tak boleh nak cross longkang bukan longkang lah. Longkang yang tebing tu dia buat besar sangat dengan kayu balak yang hanya saya ingat dalam diameter 6 cm aja saya kena cross. Saya ingat tim saya kena tunggu lebih kurang dalam 40 minit agaknya nak tenangkan saya supaya saya boleh cross. Kalau tidak saya kena jalan. Saya kena jalan untuk dapatkan jalan rata lebih kurang sejam setengah. Jadi kan saya nak cross kat situ, saya rasa saya kalau jatuh saya kena jalan 1 jam setengah saya nak dapatkan tanah rata. Jadi memang kalau suruh saya patah balik, suruh jadi surveyor kat site, saya rasa memang saya tobat, saya memang tak nak. Satu cabaran yang saya rasa macam unik dah dengar ni Puan. Tak pernah dengar lagi cabaran macam ni. Kemudian saya kena panjat bukit di Maran 1 jam. Saya kata saya tak nak lagi naik bukit ni, siapkan sampai pukul 6 petang saya tanam batu. Sebab saya tak nak naik esok. Ketiga, saya pernah kena kejar tebuan tanah. Oh, mesti nak ni. Masa dia orang tebas pasukan. Tapi nasib baik Mando dia tak ikut laluan yang saya tengah baca alat ni, tengah baca. Sebab dia kata kalau saya dia patah balik ikut laluan yang dah dia rentas, memang dengan saya sekali bengkak muka. Jadi alhamdulillah lah dia CP je lah saya kena. Itulah. Tapi pengalaman jadi juruukur latihan tu walaupun singkat amat bermakna lah pada saya. Okey, itu saja. Okey, Puan Juzaila tadi yang juruukur latihan tu Puan, mungkin bagi saya yang orang cakap junior surveyor ni, kita juruukur latihan tu kita tiada, tapi mungkin Puan sebagai yang pernah pernah berada dalam juruukur latihan tu, mungkin boleh sharing sedikit juruukur latihan tu. Mungkin junior-junior kat sini kan boleh tahu sikit, oh sebenarnya ada juruukur latihan ni pada satu masa dahulu. Silakan Puan. Saya tak pasti yang lain. Cuma saya tak pasti Puan Iza. Saya rasa Puan saya tak ada juruukur latihan, cuma saya ada intensif juruukur. Kita ada 6 bulan mapping, 6 bulan kadastel, tapi kita buat di Instun. Ini berada di Instun. 3 bulan untuk belajar teori dan kita akan ke site 3 bulan. Contohnya mapping 3 bulan, kadastel pun 3 bulan lah. Saya rasa fasa penempatan pada masa kami masuk tu yang mana di HQ dia memang tak ada peluang lah nak rasa ada pelatihan tu. Di negeri. Yang mana di negeri memang dia ada peluang tu lah. Itulah kelebihannya di negeri ketika itu. So kata ni merupakan satu macam cakap sebelum nak melangkah masuk buat kerja yang sebenar, sebelum ditempatkan di jawatan PPU contohnya, kena intensif juruukur dulu. Kena juruukur latihan lah. Sama macam kita orang tu, kami dulu, tapi kami dah di post, dah diletak di penempatan, tapi lepas setahun tu dipanggil untuk intensif juruukur. Dia ada markah-markahnya kan? Ada. Dapat simak dia. Ya. Okey, terima kasih tadi Puan Juzaila atas perkongsian mengenai cabaran. Macam-macam Puan, cabaran yang Puan kongsikan itu satu perkara yang baru dan menarik lah untuk yang kami yang macam junior ni
dalam bidang ukur dan pemetaan. Okey, saya ingin berbalik pada Puan Izzah lah. Untuk tadi kita dah cakap pasal faktor yang mendorong Puan, lepas tu macam cabaran kan, kongsikan oleh Puan dan juga komuniti wanita ukur dalam Maya tadi. Dan yang ketiga soalan saya Puan, sejauh manakah ya Puan perbezaan jantina dalam pasukan kerja lapangan mempengaruhi dinamik kerja dan hasil yang diperolehi. Jadi kita tidak bercakap mengenai golongan lelaki tapi mempunyai pandangan atau persepsi daripada sudut pandang seorang juru wanita. Silakan Puan. Ya, Arifah. Okey, pada soalan tu ya Arifah, macam Arifah cakap tadi lah. Okey, untuk batch saya tahun 1996 hingga 2000, pada masa tu di kelas saya ada 17 orang wanita dan juga kalau tak silap saya selebihnya daripada 60 orang tu adalah lelaki. Jadi bayangkanlah kalau kita masuk kelas tu memang dikelilingi oleh lelaki kan. Jadi keseluruhannya adalah lelaki. Jadi kepercayaan dan juga orang kata keyakinan lah terhadap pelajar-pelajar perempuan ni ataupun wanita ni untuk kerja-kerja ukur ni, saya rasa yalah of course lah course ni kita tahu dia bukan duduk depan komputer saja dan dia perlu juga untuk kita kerja di padang, buat survey. So keyakinan dan kepercayaan pada masa itu, mungkin saya cakap pada masa itu yalah course ni memang kalau kita tengok dipelopori oleh lelaki. Dan bila lihat ada kaum Hawa, mereka ni pada masa itu anggap kita ni orang kata hanya layak untuk rekodkan buku kan, rekod buku kerja luar, salin, plan kan. Jadi pelajar-pelajar wanita ni pada masa tu sahabat-sahabat lelaki kita ni memang kata kita buat kerja lambat, korang pegang payung je dah lah. Kan pegang payung. Bayangkan. Kan. Kalau kita tengok tahun Tak, dia jaga stesen belakang je lah. Sebab dia kata dia nak cepat buat kerja tu. Dia pada masa tu lah saya cakap persepsi pada masa tu. Jadi dari situ sebenarnya wujudlah satu tim. Macam Arifah cakap tadi memang wujud tim kerja luar ukur wanita sahaja, di kalangan wanita sahaja. Yes, good girl sahaja. Okey, jadi ni untuk membuktikan sebenarnya bukanlah nak buktikan tapi sebenarnya kita nak bagi tahu kita pun boleh buat kerja. Kerja sebenarnya dan kita contohnya daripada kita nak ambil alat daripada mak-mak kan, bawa naik motor kan. Jadi kita membuat kerja di lapangan, cantas pokok lah, kita buat traverse lah kata kan. Dan alhamdulillah saya rasa sama juga dengan kaum lelaki, kita berjaya dapat tikai yang close yang sama jugalah guys. Dan kita juga ambil matahari dan close, bukan ukur atas meja kalau dulu kita famous dengan ukur meja kan, ukur atas meja kan. Dan balik kita proses hinggalah kota keluarkan plan lah. Tapi bagi saya kita ambil yang positif. Kalau kami duduk dalam tim lelaki, of course saya rasa mungkin kita tak belajar banyak, kita lebih mengharap kepada lelaki selalunya kan. Jadi kalau pada masa tu tak naklah kita sebagai tukang payung je, tapi memang ada stigma, memang ada lelaki biasalah kata oh ni perempuan nak jaga makeup dia lah, tak nak cari makeup, pegang payung kata kan. Jadi bila kita berada dalam keseluruhan tim tu adalah wanita, dan di situlah saya rasa peluang tu lah yang kita gunakan untuk kita sama-sama mengambil bahagian masing-masing lah kan, sehingga selesai kerja. Gitulah saya rasa. Menarik Puan. Mungkin waktu dulu kita kata buat site tu kerja sama-sama. Betul. Tapi saya nak tarik sikit perhatian bila time report tu Puan. Ya. Dia ada orang tertentu yang terpilih. Kadang-kadang dah ada mindset dia cakap perempuan Report. buat kerja report tu. Salinlah data dekat tu kan. So bila time report tu adalah sedikit kira kata okeylah apa ni kita kata gurau-gurau senda kan. Ya, Arifah, kalau kita tengok dekat situ orang kata fitrah manusia tu kan, Allah jadikan ada lelaki dan wanita. Kalau lelaki hebat dia tadi di padang, wanita mungkin melengkapkan untuk kerja-kerja dari segi pembukuan, pengiraan laporan. So kita sebenarnya saling melengkapi antara juruku wanita dan juruku lelaki. Betul? Setuju kan? Memang setuju tak? Setuju. Kita tak nak bersaing. Kita bukan pesaing. Kita saling melengkapi antara satu sama lain. Betul. Saya setuju dah dengan pandangan seperti mana Puan Izzah maklumkan tadi.
Alright, seterusnya Puan, mungkin tadi Puan dah cerita cabaran kan. Cabaran tu kita dah dengar macam-macam. Tapi mungkin dari segi kongsikan macam pengalaman pahit, mungkin kalau ada lah kan. Rasa ada dan pengalaman manis. Cakap yang sweet-sweet yang sampai sekarang Puan ingat, mungkin sebab kita dalam di zaman belajar lagi ni. So waktu kat Puan Universiti, so apabila kita melibatkan wanita dalam bidang teknikal tu, mesti ada Puan, boleh kongsikan. Nanti mungkin saya akan tanya kepada penonton-penonton kalau ada nak sharing, pun boleh. Okay, silakan dulu Puan Izzah dulu. Okey, memang ada, of course memang ada lah. Lepas selama 4 tahun kita belajar bersama rakan-rakan ni, of course memang ada. Tapi bagi saya, dan saya rasa rakan-rakan saya kalau yang ada di talian juga, saya rasa bersetuju yang mana satu batch dengan saya rasa kami antara batch yang orang kata happy kau lelaki. Sampai ada abang-abang senior pun tegur kita. You all ni macam happy sangat belajar. Memang kita seronok. Kalau tak percaya tanya Puan Juzaila. Memang kita happy nak pergi kelas. Hari-hari kita happy nak pergi kelas lah. Satu batch dengan Puan Juzaila. Jadi saya rasa sepanjang 4 tahun tu yang saya ingat semua yang manis-manis saja. Tapi kalau saya nak kongsikan dekat sini, adalah satu cerita yang berkaitan dengan kita orang kata buat kerja ukuran di Padang ni kan. Kita bawa alat. Ada satu hari ni kami membuat pengukuran di kawasan bukit lah. Kawasan bukit, tiba-tiba ada seekor anjing. Kami tengah nak rap lah masa tu, nak kemas-kemas. Tiba-tiba anjing datang luru kejar kami. Tapi yang paling saya tak boleh lupa, dan saya rasa kalau saya cerita balik dengan kawan-kawan saya, mesti kami semua tergelak terbahak-bahak lah sebabnya tengah kita kemas-kemas, bayangkan kita pegang alat yang besar tu, kami pun terfikir sebelum lari tu kita dah lari, kami lari dengan alat tu, tapi bila fikir balik ada longkang yang besar kami nak kena melompat. Tapi bila kita boleh fikir, alat ni mahal, jadi kita letak dulu, boleh dulu, anjing dah kejar ni, tapi kita boleh letak dulu alat ni. Dan saya rasa kalau dalam keadaan normal saya tak lepas lompat longkang tu. Tapi dalam keadaan orang kata dah terdesak, memang apa pun maknanya kita boleh buat. Jadi tu saya kata berbalik kepada mindset kita lah. Bila kita buat sesuatu memang kita rasa kadang-kadang kita tak boleh buat. Tapi sebenarnya apa yang berlaku di luar jangkaan tu dia boleh tiba-tiba kita akan boleh jadi ada rasa kekuatan tu ada kan. Jadi saya rasa memang apa-apa pun berbalik kepada kita punya mindset lah sebenarnya. Boleh baca komen di TV. Okey, ni ada sambil sebelum kita ke slot berikutnya puan-puan, saya akan selingan dengan soalan-soalan daripada komiti ukur wanita dalam talian. Puan Fauzani. Saya baca komen daripada Puan Fauzani binti Azam. Okay, hai sikit Puan. Puan daripada Instone ni jauh pergi sana Puan. Hai, jauh sangat. Puan. Okay, saya baca dulu komen Puan. Masa saya belajar dulu ada satu grup tu terdiri daripada yang gegar semua ganas-ganas. Z dia tu ganas. Yang bawah semua lelaki je. Lelaki cerita. So yang banyak buat kerja yang gegar ganas tu. Yang lelaki cerita. Pegang terbalik. Terbalik dengan cerita tadi ya Puan. Itu adalah antara momen-momen yang diingati Puan Fauzani. Okey, mungkin pecah rahsia kita dah Puan. Puan Zaila. Puan Zaila adalah berkongsi Maknanya kita ni pun comel-comel kan pada masa tu. Okey, ada lagi tak? Okey, kalau ada boleh saja naik di ruangan komen ni. Okey, saya seterusnya saya teruskan dengan slot berikutnya. Okey, slot yang kedua ini adalah cabaran kerja luar. Tadi kita dah dengar cabaran daripada Puan Izzah waktu belajar. Yang ni dah cabaran betul-betul dah dekat real job lah ni. Waktu buat kerja ukur dan pemetaan ni. So kita bersama dengan Surveyor Shazlin binti Omar. Okay, masih ada dalam talian kan Puan? Okey. Okay Puan, boleh dengar suara saya kan Puan? Boleh kita boleh dengar. Okey. Alright. Tadi Puan Shazlin kita bercakap pasal cabaran. Okay, cabaran fizikal apakah yang paling ketara atau besar yang Puan hadapi ketika menjalankan kerja lapangan? Dan seterusnya bagaimana Puan menghadapinya? Tadi saya dah perkenalkan tadi Puan Shazlin dalam jurukur daerah. So jurukur daerah ni kita nak dengar apa cabaran yang sebagai jurukur wanita yang dilalui semasa membuat kerja-kerja ukur. Silakan Puan. Okay, terima kasih barisan panel dan juga moderator lah.
Belum tu saya pun rasa agak kecil lah dalam sesi ni sebab ni pun semua senior-senior hebat saya. Puan Wan pun bekas DS kan. Kalau soalan jawapan saya ni tak kena, Puan mungkin boleh campur-campur juga lah. So of course kalau sebut cabaran fizikal tadi, kalau dekat site dekat saya dekat belah Kedah Utara ni memang banyak file yang berbukit lah. Bendang. Bukit tinggi kan. So kalau kita DS memanglah kita sebenarnya boleh pilih kita nak melawat file yang senang-senang ke apa, tapi at the end of the day you tak akan rasalah cabaran sebenar komuniti ukur ni. So kita kena juga rasa file-file bukit ni. And untuk personally saya bukanlah seorang yang suka saja-saja nak hiking bukit ke tak. Saya memang tak suka. Saya memang bukan spesies tu lah. Jadi memang kalau ada file yang berbukit ni cabaran yang besar buat saya sebab stamina saya tak berapa kuat lah kan. Physically kita as perempuan pun berbanding lelaki ni dia dah pergi jauh kan. Tapi jadi salah sebagai DS wanita biasanya pasukan ukur memang akan macam tim kerja luar dia memang akan guide lah DS ni. Dan saya rasa one of the cabaran ialah saya tak ada lesen motor. So kalau ada disclaimer siapa nak jadi jurukur daerah tolonglah ada lesen motor, tahu-tahu buat motor. Kan sebab kalau you dapat lot yang memang boleh laluan motor je pergi, so you kita tak boleh masuk, so you kena park jauh, jalanlah 200 ke 300 meter ke lot kan. So saya agak segan lah nak naik motor dengan ni kan, so saya tough lah, okey tak apa saya jalan. So alhamdulillah inilah satu penyesalan lah untuk saya. Kalau boleh buat mak saya memang tak bagi bawa ada lesen motor, dia kecil ni dia tak bagi kan. So kita pun redha je lah. So cara saya menghadapi cabaran-cabaran ni, kalau untuk file bukit tadi saya kena make sure ada stamina lah. Kita selalu macam weekend kita pergi jogging ke apa sebab kita tak nak nampak yang kita ni tak fit sangat kan. So kalau motor tu tak ada solution lah, nak ambil lesen pun tak sempat dah. So kita redha je lah, jalan je lah bersama-sama. Jadi juruukur daerah dah berapa lama Puan? Tak boleh announce kat sini nanti. Alhamdulillah, Alhamdulillah saya dah 3 tahun lebih lah di sini. Okay. 3 tahun tu bagi cerita satu tempoh yang ni lah agak panjang. Kan, tapi dia agak lama jugalah untuk dalam bidang buat kerja luar, pada juruukur wanita yang mempraktikkan kerja ukur di luar. Saya share sikit lah kot pengalaman saya jadi DS. Kalau Puan Syazlin di Kedah dia banyak bukit, dia banyak bendang, mungkin payah kan. Tapi saya DS dulu, saya DS di sini, di wilayah. Cabarannya lain lah dengan tempat lain. Wilayah ni kalau kita tahu jam. Jam dan jalan sesak, site pun memang dekat tepi highway besar. So cabaran-cabarannya banyak lah. Betul macam Puan Syazlin kata, menyesalnya tak ada lesen motor. Oh tak ada juga Tak ada, lagi, tak ada. Okay. Sebab saya banyak site yang kadang-kadang saya naik train. Saya naik train pergi site. Daripada naik train. So kadang-kadang bila kita pergi naik kereta, parking satulah, susah nak cari parking. Lepas tu kita bila dah naik kereta, kan KL ni banyak jalan 2 way kan. Tiba-tiba kita belah sini, tim kita belah sana rupanya. Nak U-turn dah sejam lagi. Tapi jadi DS perempuan adalah momen-momen paling manis saya di JUPEM. Antara momen yang paling manis adalah jadi DS lah. So sebab kita boleh pergi turun site, pergi tengok site. Kita boleh interaksi dengan pra-pra kita, buruh-buruh kita. So kita dapat menjiwai diorang lah sebenarnya. Itu momen paling indah saya lah jadi DS. Waktu jadi juruukur daerah lah. Ya. Okey, itu adalah perkongsian daripada Puan Wan. Untuk juruukur daerah. Mungkin kalau puan-puan di sini ada yang nak berkongsi, ada yang DS kat sini pun ada kan. Daripada Puan Syazlin, mungkin nak berkongsi dekat kami yang dekat komuniti ukur wanita ni, boleh je type di ruangan komen, sekejap lagi saya akan bacakan. Right, seterusnya Puan Syazlin mungkin soalan ni dia agak ni lah. Okey, yang ni dia untuk kesihatan mental dan fizikal. Macam tadi Puan Izzah cakap cabaran di universiti pun ada kesihatan mental. Macam cakap mental health lah kan. Nak jaga mental health tu bukan sesuatu yang mudah, dan tambah lagi kita
wanita, ada emosi-emosi kita yang sedikit ada terganggu, kadang emosi keluarga kan yang kita tak tahu kan masing-masing. So macam mana Puan Shazlin mengambil langkah-langkah untuk memastikan kesihatan mental dan fizikal tetap terjaga semasa bekerja di lapangan, mungkin dalam satu tempoh jangka masa yang agak panjang sedikit. Mungkin Puan Shazlin boleh sharing dengan kami sedikit. Silakan Puan. Okay, of course kalau kita say about mental and physical, kalau kita pergi side, dua-dua tu kena kuat lah kan. So basically kalau untuk physical, kalau saya tahu macam hari tu saya akan pergi file yang agak sukar, naik bukit ke dan sebagainya, jauh ke apa, saya make sure saya have a good breakfast lah pagi tu. Kena have a good carbo lah kan, sebab you nak burn the calories later. Janganlah kau pergi makan pula biskut kering. Confirm kat atas naik bukit tu pengsan kan. So kalau tapi bulan puasa ni no choice, kena sahur, kena have a good sahur kan. Kira pada waktu bulan puasa pun ada side. Oh. Bulan puasa kerja luar masih berterusan Cuma mungkin untuk DADS kami tak adalah file-file bukit tu, tak adalah, kita banyak select kan. Okay. So of course masa dekat site kita make sure kita well hydrated lah, kena minum banyak air. Okay. Tapi itulah banyak air kan rasa nak ni pula kan, so kena measurement lah. Itu cabarannya. Betul, saya dulu sebelum masuk site cari Petronas dulu. Buang apa yang patut. Beli dulu. Buang air kecil, buang air besar, buang apa yang patut dulu. Nanti dah masuk site dekat hutan dah susah, tak ada toilet. Itu betul kawan. So itu daripada fizikal. Okay, satu lagi fizikal, macam saya boleh panas tapi saya tak boleh nyamuk. Kalau kena nyamuk, kalau fly kat kebun, nyamuk dia bukan nyamuk biasa-biasa nyamuk dia memang besar-besar tu kan. And bila kita perempuan pergi, dia tak pergi kat lelaki dia akan serang kita yang darah. Perempuan darah manis ke? Kita manis kan, so memang saya tak ada nyamuk, saya akan bebai. So saya pastikan saya ada lotion nyamuk saya tu, dan saya memang beli ubat nyamuk khas yang boleh bawa masuk site. So tu preparation lah kan, sebab physical yang kita as a woman kita kena tengok jugalah. So macam on mental side, I think sebenarnya pergi site tak mental, pergi site seronok. Kita interact with nature, tapi of course I would say sebab mungkin dari sudut ni saya macam soalan lebih kepada kerja luar, tapi sebenarnya kita pun manage pejabat juga. Pejabat pun kita jaga, kerja luar pun kita kena tengok, dua-dua kena tengok kan. So of course, I think very important, you have to have a strong affirmation on yourself. You jangan rasa macam kalau orang kata you tak boleh, you kena kata to yourself, yes, I can do this. Kalau susah macam mana pun, I boleh buat. Sebab macam contoh saya, saya 360 bertukar sebab saya asal daripada mapping 10 tahun. Bayangkan kerja ke office, seronok dengan geng-geng perempuan semua, datang dekat negeri, duduk dekat daerah, seorang masuk Galester, tak ada geng, kita kena jadi solo rider lah. Maka seorang-seorang tu dah biasa lah. Itu memang kalau jadi DS tu biasa lah. So I think I have a strong support friendship jugalah dekat sini. Alhamdulillah. And then kalau untuk dari sudut mentally tu saya boleh share untuk bacaan zikir pagi lah. Make sure kita ada information kita punya Tuhan juga, kita doa banyak-banyak. Sebab zikir ni kalau kita pergi site banyak membantu kita menghalang daripada bahaya-bahaya yang kita tak nak lah. So that's one of my sharing lah. Menarik ya Puan. Menarik sharing daripada Puan Shazlin tadi. Tadi saya dah terbaca dekat ruangan komen, dia kata yes, seronok kerja dekat site. Mungkin daripada Puan Irna Watikin boleh pinkan. Yes, seronok kat site daripada Puan Rina. Betul kan? Yang biasa yang ada di site tu memang seronok lah. Mungkin yang belum lagi berpengalaman dalam kerja luar, mungkin boleh throwback pada waktu zaman study, memang seronok. So bila dah masuk zaman belajar, teringat-ingat pula zaman study waktu site macam mana. Okay, seterusnya Puan, berikutnya soalan ni macam lebih kurang tadi dengan Puan Iza. Dia kesetaraan jantina, orang cakap kan dalam bidang ni. So
kalau Puan dalam kerja lapangan, mungkin Puan boleh bagi sudut pandang Puan lah daripada segi kesetaraan jantina tadi tu. Silakan. Okay, kalau saya boleh share, saya rasa jawatan juruku daerah ni pada satu masa dahulu untuk jawatan ni memang dominasi oleh lelaki, tak ada DS wanita. Dan KP-KP mantan terdahulu, dia orang memang risau nak letak DS ni wanita lah. But as days goes by, wanita dah mendominasi kan, banyak kan. So nak tak nak, I think kalau skop jawatan jurukedai ni atau kerja luar ni, kita kena juga be part of it. Sebab it's a way of career path kita lah. Kita boleh appreciate macam mana satu lot ukuran tu diukur. Kalau kita duduk dekat macam dulu saya duduk kat Bayan Pakaran Data, so saya memang nampak data as it is je. Saya dapat dah cantik, dah clean semua kan. Tapi bila kita duduk dekat kerja luar, kita memang akan appreciate setiap satu lot nak ukur tu merupakan titik peluh pasukan lah. Okay? Kan? So untuk kesetaraan tadi saya boleh kata saya lebih suka ayat keseimbangan lah, which is macam Puan Izzah sebut tadi, lelaki dengan wanita ni dia balance and complete each other lah. And of course kelebihan wanita yang mana Allah dah bagi kat kita, mungkin kita lebih teliti, kita lebih particular, and saya rasa kita ada that empathy yang lebih sikit daripada kaum lelaki. So untuk saya rasa kelebihan yang ada tu kita boleh gunakan sebaiknya dalam bidang macam pengurusan dan juga kerja luar lah. So I think word balance is the key lah. We complete each other as a team. Betul. Lepas tu sekarang pula macam nak jadi DS, sorry terpotong tu. Buat line mungkin lag kan. Sekarang juga pula nak jadi DS untuk wanita lebih mudah sebenarnya, sebab kalau kita minta pengukul kita share location ke apa, dah ada WhatsApp group kan. So dah ada Google Earth, dah ada Google Map. Dulu tak ada. Saya tak rasa zaman dulu yang tapi zaman saya ni teknologi tu dah mudah. So bila sebelum saya pergi site tu pun saya dah boleh tengok dah, oh laluan ni macam mana kan. Kadang-kadang pengukul saya sendiri pun akan bagi reminder lah, Puan jalan susah sikit macam tu kan. So alhamdulillah. Okay. Itu sponsor daripada Puan Syazli tadi mengenai kesetaraan jantina tadi tu. Alright Puan, mungkin soalan yang keempat yang saya ajukan kepada Puan ni mengenai cabaran juga. Mungkin tadi Puan dah sedikit mengenai cabaran dalam kerja luar. Dan nak menyentuh sikit Puan mengenai bila kita dah kerja luar ni kan Puan Izzah kan, bila kita dah kerja luar, kerja lapangan ni of course kadang-kadang macam tadi kata bukanlah macam physical, mental dan kita pun kena sharp, kena strong kan. So mungkin ada terkait dengan kehidupan keluarga kita kan, mungkin dia ada terkait dengan perkara tu. So macam mana Puan nak handle situasi sebegitu tu? Silakan Puan. Saya pasti Puan Syazli sudah bekerja kan. So mungkin cabaran tu sangat ada beza dia dengan kita balik pada site ni, lepas tu nak menguruskan bagaimana di rumah tangga pula. Macam mana Puan? Mungkin sedikit kongsian daripada Puan. Silakan. Okay, so basically of course lah bila kita buat kerja dekat site ni 6 jam kat site memang letih lah berbanding 8 jam di office kan. So memang balik tu kadang-kadang kita tinggal 5% ataupun mungkin kita tinggal negative 5. Negative 5 tu lah kita nak masak, negatif lah. kita nak jaga anak kita, esok mungkin ada exam dan sebagainya. Tapi to me I think I go by the day. I always plan. Kalau hari tu I larat masak, go ahead I masak. Kalau I tak larat, I order, I pergi makan kat luar, you know. I lower my expectation lah. And of course, I boleh kata macam ni lah, kalau you lebih kerja, memang kadang-kadang family you akan miss sikit lah kan. Tapi kita ada support yang bagus lah. Macam I alhamdulillah, my family support pun sangat kuat, and I pun menggunakan kemudahan taska kat sini lah, transit ke apa, ada teacher yang tolong ambil. So I tak terkejar in between sites ke office ke dan sebagainya. So apa lagi so macam tu lah, lebih kurang pada I think you kena measure yourself lah. I think kerja dekat site ke kerja kat office ke, as a woman kita kadang-kadang tend to untuk control semua. Macam mana kita control kat rumah, macam tu lah kat office dan vice versa. And one day kita memang penat, memang sangat penat.
But at one point bila kita duduk as macam saya ada orang bawah-bawah saya. So I delegate the task. Dan kau semua benda kau nak control, kau nak buat semukan ke? No, kau yang ni expert mana? Biar dia. Tapi kita monitor, tengok dan sebagainya lah. And then kalau kat rumah kita kena ada good communication with our family, you know, our kids, you know. Always make sure your cup is full first. Jaga diri, self prioritize sebab as a mom kita kena faham kalau kita yang sakit family akan terabai. So jaga kesihatan mental, of course doa lah. I will say prayer is the most important key as well. Itu sharing daripada saya. Okey. Terima kasih Puan Shazlin. Terima kasih banyak. Tadi saya tertarik dengan Puan cakap tadi, moral support daripada keluarga kan. Betul. Betul. Mungkin kalau boleh saya tambah sikit berkenaan dengan melalui pengalaman lah bila kita usia yang makin meningkat dengan beban kerja rasa muda tapi sebenarnya dah tak muda sangat kan. Memanglah di pejabat kita memang dah penat bekerja dengan beban kerja yang orang kata semakin hari semakin bertambah, yang tak selesai-selesai orang kata. Balik ke rumah dengan tugas sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai anak kepada keluarga kita kan. Jadi kita ada tanggungjawab yang perlu kita jalankan. Tapi bagi pada pandangan saya lah, kita jangan ambil semua tu sebagai terlalu serius. Yelah sebagai wanita ni kadang-kadang kita nak semua everything tu perfect. Kita nak kursi kita tersusun, dapur kita bersih licin, tak ada minyak, lantai kita tak ada habuk. Tapi kalau kita terus macam tu, kita sebenarnya membebankan fikiran kita sendiri. Mungkin kita kena macam Syazlin cakap tadi, kena atur balik jadual ataupun anggap je tak nampak habuk. Boleh tak macam tu? Anggap je tak nampak habuk tu, mungkin kita ada kelapangan di hujung baru kita buat. Saya rasa dulu saya memang macam tu, saya tak boleh tengok ada habuk. Tapi bila kita orang kata bila penambahan usia, peningkatan usia dengan mungkin orang kata tenaga pun macam bateri, kalau bateri mungkin dah kurang kan. Jadi memang tenaga tu dah kurang. Jadi saya mula melepaskan hasrat saya tu yang nak rumah kemas, nak rumah sentiasa orang kata perfect. Mungkin kita belajar melepaskan lah benda-benda yang kita rasa priority dia kurang. Kan? Mungkin Puan pun boleh tambah dia dengan anaknya ramai juga tu 3 orang kan. Anak 3. So 3 semua bersekolah, cabarannya, tapi saya setujulah dengan Shazlin. So kita let go apa yang kita rasa kita tak boleh. So contoh macam Shazlin cakap tadi, betul, kita tak ada masak. So kita ada rezeki lebih, kita order. Macam tu je lah. So kita jangan push diri kita tu sampai over limit lah sebenarnya. Kabel, kita kabel out. Mungkin boleh bercuti kan. Betul. Boleh stres, ambil dia cuti. Macam tu. Alright, so nanti sekejap lagi saya akan baca lagi komen-komen. Ini semua ada sharing-sharing daripada kita. Okey, seterusnya ya. Okey, slot yang ketiga iaitu cabaran penempatan. Ini menarik tu. Isu yang sedar sangat. Sabar-sabar nak dengar daripada seorang juruukur wanita yang hebat, iaitu Puan Surveyor Nur Zurairah binti Abdul Halim. Ada kat talian ke Puan? Ada. Okay. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Ya, walaupun Nun jauh di sana. Oi, berdebar saya dah menyeberang laut Cina Selatan lah. Cina Selatan. Itu dah Puan mengenai cabaran penempatan ya Puan. So bila macam kita lah daripada Jabatan Kerajaan kan Puan Izzah kan. So bila keluar arahan penempatan tu kita cakap wajib lah kan, itu ada sebab arahan yang diberikan. So ada cabaran, ada bila diberikan penempatan itu kan. So mungkin situasi semua orang tak sama, berbeza-beza, dan kita akan mungkin boleh mendengar daripada Puan Zurairah sendiri. Bila first time ni dah tahu-tahu, sabar? Gitu. So apa reaksi pertama Puan Zurairah sebelum kita bertanya soalan? Mungkin Puan Zurairah nak cerita momen Puan Zurairah dapat penempatan yang jauh daripada keluarga lah Puan kan. So mungkin Puan Zurairah boleh cerita sikit. Okey.
First and foremost, thank you sebab menjemput saya untuk sesi sembang santai ni. Very last minute, saya telah dimaklumkan oleh Puan Iza semalam. Jadi saya pun terkalut-kalut. Oh ya ke? Jadi thank you very much, and sebagaimana selalu saya cuba support lah apa jua program-program yang dilaksanakan oleh pihak korporat dan juga pihak JUPEM. Okey, susulan pertanyaan daripada Arifah tadi kan. Okay, what is my reaction? Okay. Betul, kita nak tahu tu moment reaction tu. Okay. Dia ada backstory dia ada backstory di mana kami masa tu pegawai-pegawai SME lah telah dimaklumkan akan ada penempatan di jawatan sebenar. Jadi pada ketika itu memang kita tahulah ada beberapa kekosongan termasuklah di Sabah. Dan pada ketika itu juga memang ada kekosongan di bahagian kadastra. So pada ketika itu saya merasakan by logik, penjimatan dan sebagainya, logiknya saya akan terus ke bahagian kadastra lah. Jadi saya ada berbual-bual lah dengan Dr. Ashran ya. Masa tu saya cukup confident. Saya cakap dekat Dr. Ashran, I think you are going to Sabah. You have to prepare yourself lah Ashran. Betul, Ashran pun dia dah pening. Dia dah susah hati, dia monyok everything lah. Dia monyok bagai. Kemudian kami pun berbincang lah macam mana dia nak laksanakan di Sabah, macam mana kita boleh membantu nanti dan sebagainya. Jadi apabila surat tu sampai, okey, saya cari nama Ashran dulu. Sebab tadi ada lag sikit pun. Saya nampak nama Ashran dahulu. Okey. Di surat tu saya tengok nama Ashran sebab saya macam susah hati untuk dia sebab dia akan ke Sabah. Jadi apabila saya tengok nama Ashran, Ashran ke bahagian kadastra? Yap, ke bahagian kadastra. Nama aku ni di mana? Belakang nama saya di Sabah. Jadi first impression I was in denial. Okay, to be honest I was in denial, but dalam masa yang sama saya memang dah tahu akan ada penempatan. Jadi kalau nak bagi tahu reaction, yes, reaction saya sangat terkejut because I was expecting Dr. Ashran untuk ke Sabah, dan reaction yang kedua adalah memang saya in denial. I was so in denial sehinggalah pada hari Jumaat selepas kita dapat surat tu. Masa tu semua orang sibuk-sibuk nak kemas-kemas untuk persiapan nak perpindahan. Masa tu saya baru terfikir nak cari bilik sewa. Masa itulah baru sedar, ya Allah ya Tuhanku, aku ni ditempatkan di Sabah. baru sedar. And then you have to understand ya, situasi kita di mana kita sangat selesa bersama dengan keluarga. Rumah kita pun senonoh ya, dalam kata lain, rumah kita senonoh, jadual kita senonoh. And then suddenly kan kita back to zaman bujang. You understand tak? The feeling of oh my god, aku tengah cari dekat mudah.com tu ya. Mudah tu cari tu kan, tengok bilik kan, ya Allah ya Tuhanku, mahalnya RM800. Ya Allah 1,200. Ya Allah, bilik kecil macam ni aku nak duduk. Masa tu baru realization masuk dalam jiwa saya, tapi nevertheless saya masa tu saya dah accept. Saya dah accept, cuma dari segi kesedihan tu sebab tahu akan berpisah dengan keluarga. Itu je. So Puan Zuraida dah berapa tahun dah dekat? Kalau ikut dah dapat menyesuaikan, awak cakap dah boleh sesuaikan diri dengan set dengan Alhamdulillah dah boleh adapt lah. Dah boleh adapt, dah duduk di sini pun dah ngam-ngam setahun dah. Dah setahun dah di sini. Tapi satu pun tak dengar lagi selain Sabah tu.
Oh, saya dengan orang Semenanjung, saya cakap Semenanjung. Dengan geng-geng Sabah kita auto tukar. Macam tu lah kita adapt. Okey. Hmm. Okey Puan. Ya. Jadi Puan dah teaser sikit mengenai orang cakap what momen-momen manis lah Puan dalam essence dalam kehidupan Puan lah. Jadi Puan dapat tahu kena transfer ke Sabah kan. So soalan saya Puan kan dah almost dah 1 year kan Puan kan? Ya, dah lebih 1 year. Okay, so cabaran utama Puan yang Puan nampak bila berjauhan ditempatkan jauh daripada satu daripada family, mungkin daripada kawan-kawan ataupun persekitaran sebelum ni beza sekarang ni dah lain. Sedikit lah Puan kongsi cabaran tadi. Okey, cabaran ya. Bagi saya, cabaran saya yang paling susah untuk saya kerana saya naturally sebenarnya seorang control freak lah. Ya, control freak tu maksudnya kalau boleh semua benda saya nak kena siapkan, kena susunkan, sediakan. Macam itulah. So dalam kes keluarga saya ni samalah juga, maknanya saya akan macam okey, untuk anak saya kelas dia macam ni, macam mana, kena siapkan keperluan dia, sediakan keperluan those kind of thing lah. So apabila saya berada di sini, berada di Sabah ni, semua tu I have to let go. Ya. You have to understand, I have to let go dan saya kena percaya kepada suami saya untuk menguruskan anak-anak saya. Sebab untuk makluman semualah, sebenarnya saya ni sejak kahwin memang sudah PJJ. Cuma bezanya yang PJJ itu adalah suami saya. Jadi PJJ tu suami saya. So all the while you have to understand lah macam mana control freak tu datang. Maknanya sebab saya selama hari ni saya yang bukan kata menguruskan keluarga, tetapi maknanya kami sama-sama menguruskan. It's just that persiapan, keperluan, apa yang perlu, apa yang ni semua semuanya saya uruskan bersama. Okey, saya uruskanlah. Jadi apabila berjauhan ni, itulah antara cabaran yang saya rasa paling sukar untuk saya let go, tetapi I gradually let go kan. Dan perkara yang kedua is of course prasangka lah. Betul ke suami aku ni boleh buat kerja, boleh uruskan anak, you know those kind of thing lah. This is something that only orang-orang PJJ faham. Cuma orang PJJ yang lain, mereka at least every week boleh balik. Dalam kes saya, untung-untung ada meeting, kita tumpanglah balik. Kalau tidak kita make it a point at least sebulan sekali. Sebab you have to understand kos pengangkutan tidaklah semurah macam sebelum COVID. Selepas COVID ni kapal terbang sangat mahal. Dan kadang-kadang disebabkan oleh kapal terbang ni, bila kita outstation, kadang tiba-tiba kena outstation dalam negeri Sabah ke, dah kena batalkan pula kapal terbang tu. Jadi di situ itulah antara cabaran saya lah untuk menjadualkan masa saya untuk bersama dengan keluarga, mengambil kesempatan-kesempatan yang ada, dan of course letting go of mengensurekan anak aku ni makan apa, anak aku ni buat apa, husband aku buat apa, husband aku sihat ke tidak, those kind of thing. So I have to let it go bit by bit. Okey, itu pandangan daripada Puan Zurairah mengenai pengurusan keluarga. Mungkin saya tidak berpengalaman lagi untuk orang cakap mempunyai anak ataupun belum berkeluarga. Tapi bila saya mendengar daripada Puan Zurairah ni, macam memang cabaran yang pertama ingat tu adalah keluarga lah, buat keluarga jauh. Nak macam Puan daripada Sabah, kalau kes kan bukan saya flight kan, itu salah satu cabaran penempatan lah kita katakan. So mungkin kita tahu kan mungkin rezeki kan itu berbalik juga kepada rezeki apabila berada di luar daripada tempat kebiasaan kita dah. Okay Puan,
tadi kita ada mengenai cabaran. Tadi juga rasanya Puan dah ada satu bagaimana nak sesuaikan diri juga kan dekat negeri Sabah. So memang moral support daripada keluarga dan rakan-rakan tu memang sangat diperlukan lah kan Puan kan? Ya, betul. Boleh Puan ceritakan sedikit bagaimana rakan sekerja Puan, mungkin Puan sebagai pengarah section daripada cabaran di mungkin sekeliling Puan kan, bagaimana Puan menghadapi situasi tertentu? Okey, macam mana ni? Menyesuaikan diri Menyesuaikan diri dengan kira daripada cabaran penempatan kan, daripada jauh kan. So sokongan moral tadi support daripada keluarga dan sekarang ni bila dah dekat pejabat pula. Bagaimana okey. menyesuaikan diri? Alright. Itulah apa yang boleh saya cakapkan, bekerja di BPTS Sabah ni, di Jupom Sabah ni, sebab saya ditempatkan di sini, sebetul-betulnya saya anggap ini adalah satu blessing. Ya, saya memang anggap ini satu blessing dan itulah salah satu cara yang macam mana saya menyesuaikan diri sebab kita kena sentiasa anggap apa jua challenges yang datang adalah satu blessing ataupun satu ketentuan yang eventually akan benefit kita juga. Saya berpandangan begitu dan dalam kes saya ini saya faham bahawa penempatan saya di sini untuk makluman semua adalah bertujuan untuk career growth. Jadi sebagaimana yang mungkin ramai orang mungkin ramai juga yang tidak tahu, saya ni all the while orang duk ingat Chok kalau muka ni muka cadester je lah. Muka cadester je. Kalau cakap pasal cadester tu combine lagi kan. Tapi kalau benda-benda lain seolah-olah tidak tahu. Jadi apa yang diaturkan apa yang diaturkan oleh Datuk KP kepada saya lihat sebagai satu blessing dan indeed ianya satu pengalaman baru, pengetahuan baru yang selama hari ni yang saya tidak boleh dapat apabila kita hanya duduk di HQ. Ya, sebab saya pusing-pusing pun kat HQ. Pusing-pusing pun kat HQ saja. So this time round apabila saya dikeluarkan daripada HQ, ambil kau terus ke Sabah. Macam itulah. So dalam kes ini sebab insya-Allah dari segi pemetaan tu saya adalah basic, geodesi pun saya ada basic dan everything saya ada basic. Walau bagaimanapun apabila unsur-unsur yang berkaitan dengan hak ehwal persempadanan dan juga management yang melibatkan ramai orang, itu saya tak ada. Jadi saya anggap perpindahan saya ke sini memang satu blessing lah, satu rahmah yang juga secara tak langsung saya berpeluang untuk dapat culture yang totally lain. Bukan saja nampak tak culture kerja yang totally lain, culture kawan-kawan sekerja yang daripada pelbagai bangsa, etnik, agama, it's like in other words dia macam kita berada di overseas. We are adapting duduk kerja di overseas. Macam tu. Dalam masa yang sama kita cuba align. So dalam kes saya juga di Sabah ni, I'm very fortunate sebab saya ada kawan-kawan, rakan dan juga in fact my pengarah ukur bahagian yang sangat memahami situasi saya, supporting dan kami boleh berkomunikasi dan berbincang lagi. Not just pasal kerja but also pasal perkara-perkara yang boleh meningkatkan lagi lah kesihatan mental saya ni dalam keadaan. Okay, Puan. Lain lah. Sebab whatever okay, so first enemy is prasangka and of course emosi kita akan selalu bermain dengan emosi. Ya, emosi kita kejap okey, kejap tak okey. Bila rindu kat anak, emosi kita jadi down. Bila kita emosi rasa macam homesick ke apa ke, rasa down. Jadi apa yang penting is of course kita kena be wary bahawa we cannot be perfect. Ingat itu je, we cannot be perfect. Terima seadanya keadaan yang ada dan cuba adapt dengan situasi yang ada. Jadi itulah apa yang saya cuba laksanakan di sini. I adapt with the situation, take the best of it,
ambillah apa yang terbaik yang ada di sini dan kita cuba laksanakan yang lebih terbaik lah. Menarik dan positif kata-kata daripada Surveyor Zuraida. Saya tertarik sebab bila kita bertukar ni kan memanglah emosi kita terganggu sikit, tapi dengan semangat, dengan mungkin bila kita environment baru, orang cakap macam tadi Puan Zuhairah masukkan kan, satu environment, culture yang baru, dapat kenal macam saya pengikut Puan Zuhairah di Facebook. So bila saya tengok Puan Zuhairah meeting di tempat yang sebab topografi Sabah, dia ada banyak dia punya pejabat kan. So saya tengok wow, menarik juga Puan Zuhairah memang hakikatnya sangat menarik. Jadi saya memang anggap ni satu peluang. Memang satu peluang yang sangat menarik. Betul. Very fortunate in that sense. Mungkin macam Puan Zuhairah cakap tadi, umpama bekerja di luar negara, di luar negeri. Ramai juru-juru lain boleh mohon ke Sabah, ke Sarawak. Betul. Mungkin boleh. Betul. Dah lah buka puasa awal. Make up. Sahur awal. Sahur pun awal. And then the best part di sini, cakap lain. So you kita secara tak langsung you have to kat sini ada accent dan juga slang yang lain. Jadi sangat menarik. You memang you kerja overseas. Dalam kata lain memang overseas. Maka ramai-ramailah pindah ke Sabah. Jom. Ke Sabah. Promo ni. Mari. Borneo lah. Alright. So sebelum tu Puan Zuhairah, saya terbaca apa ni, panjang sikit ni. Mungkin boleh scroll atas sikit. Puisi. Sempat lagi Puan Zuhairah mencipta puisi untuk wanita juru ukur. Okey, bagus ni. Okey, Puan boleh baca ini macam dalam beberapa baris sikit puisi untuk kami dengar sikit. Boleh Puan? Puan Zuhairah. Orang yang menciptakan puisi. Saya ingat Puan Zu. Sorry. Boleh Puan? Okey, sempena Hari Wanita, spontan je sebenarnya saya. Sebab saya sejak berpuisi ni saya rasa macam agak tenang, saya boleh divertkan macam-macam lah sebenarnya. Mungkin saya boleh share sikit lah. Okey, sempena Hari Wanita sedunia, ku titipkan kisah dari sisi yang jarang didengari. Tentang juru ukur wanita, bukan mudah, bukan biasa-biasa. Jalan yang dilalui walaupun sejak muda sudah mengerti, diasuh keras, diajar berdiri sendiri. Namun di hari ini tahu itu pilihanku sendiri. Tabahlah semua yang berdiri di medan yang jarang disuruh cahaya. Perjalanan ini ada cabarannya, saling melengkapi. Bukan mencari siapa yang terkuat. Kerja ini bukan pentas laga, saling bekerjasama demi negara tercinta. Wow. Bukan sikit pada Puan Zuhairah. Okey, ayat dia tu ada bukan biasa-biasa bukan biasa-biasa. So memang puitis lah jalan cerita puisi daripada hasil ciptaan sendiri Puan okey, mesti sambil-sambil online ke Puan kan? Dah mencipta satu puisi ni. Okay, sambil-sambil tu sempena kami Hari Juru Ukur Sedunia ni, kita ada beberapa pertandingan. So antaranya puisi ni merupakan salah satu pertandingan anjuran Jabatan Ukur ni. Alright. So kita teruskan Puan Zuhairah. Mungkin yang ini adalah soalan yang akhirlah kepada Puan. Nasihat Puan kepada pegawai wanita lain yang mungkin akan ditempatkan jauh daripada keluarga. Mungkin Puan ada sedikit nasihat dah daripada Puan. Silakan. Nasihat saya. Dia bukan kepada dia bukan kepada juru ukur ataupun komuniti wanita ukur, mungkin dalam bidang lain kan. Di luar sana bukan saja di sektor kerajaan, bukan saja daripada jabatan kita, banyak lagi yang menghadapi situasi sebegini. Sebab dalam online ni saya difahamkan ramai yang bukan daripada komuniti wanita ukur. So mungkin secara general Puan boleh kongsikan bersama kami sedikit. Silakan Puan. Alright. Firstly, saya nak maklumkan
this is the reality. Realitinya adalah juruko wanita semakin ramai di JUPEM. Ni Yes. saya cakap konteks JUPEM lah ya. Semakin ramai di JUPEM dan semakin ramai telah pun bersara. So eventually daripada 89 orang ya. 89 orang ke? Sekarang dah 89. Jadi sebenarnya untuk makluman saya pernah buat kajian dululah tentang dari segi hala tuju JUPEM ni in terms of perjawatan. Jadi pada ketika itu kajian yang saya buat pada tahun 2023 masa tu hanya ada 59 juruko wanita termasuk juru geospatial dan kalau ikutkan hanya 19% pada ketika itu. So sekarang ni kita dah semakin banyak. Kita dah jadi 89 dah. So eventually kalau dahulu kita dah tak boleh terima alasan saya tak boleh ditempatkan tempat yang jauh kerana saya ada keluarga begini. Sebab eventually you are menolak jawatan kepada wanita yang lain pula. You get what I mean tak? Sebab eventually ramai wanita akan juruko wanita akan duduk di di jawatan-jawatan tinggi dan jawatan-jawatan tinggi ini akan berada semakin jauh daripada tempat keselesaan. Semakin jauh daripada tempat keselesaan. Jadi kita kena fahami situasi. Dan itulah realitinya. Kalau kita ingin maju ke depan, kebarangkalian untuk kita keluar daripada kepompong yang sangat selesa pasti akan berlaku. Pasti, you tidak dapat mengelak. Ya, sebab kita eventually kalau you nak duduk ke jawatan 48 ke, 52 ke, 54 ke, dia scattered the whole nation. You takkan dapat selama-lamanya duduk KL. Eventually you akan juga duduk di Perlis, di Terengganu, di Johor, di everything. Borneo for the fact. Kan? So itu adalah situasi yang kita tahu akan berlaku dan tidak boleh dielak. Dan kita perlu tahu juga generasi sekarang ni semakin ramai, semakin banyak wanita. Jadi dia punya umpama kan, kalau saya umpamakan, you tolak that post bermaksud kemungkinan besar you tolak that post kepada wanita yang lain yang turut mempunyai cabarannya yang tersendiri. Maka saya syorkan semua yang berlaku adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kita akan dapat lebih banyak pengetahuan, pengalaman. Jadi redailah penempatan walau di mana jua anda berada akan ditempatkan dan percayalah it is always a blessing. A blessing yang tuan-tuan yang kita semua hanya akan tahu apabila kita mengalaminya. Kalau kita tak alaminya, we won't know. Once we have mengalaminya, barulah kita nampak, oh now I understand why this. Then you get another pengetahuan baru, pengalaman baru dan environment yang totally baru. Tapi yang paling best, macam saya cakap tadi, kalau you kerja di Sabah, it's as though you kerja overseas. Kerja di Sabah macam bekerja di overseas. So, ya, betul. Mungkinlah kalau ada rezeki siapa-siapa dekat sini yang nak mencuba ataupun mungkin dia sendiri yang willing nak bertukar, macam Mak kata Puan Zurairah tadi, boleh mencuba dah kan. So bila orang cakap experience tu sebenarnya sangat berharga. Okey, itu perkongsian daripada Puan Zurairah. Kita dah mendengar cabaran semasa zaman belajar. Lepas tu kita dah dengar cabaran kerja luar, cabaran penempatan, dan mungkin kita di penghujung ni kita nak mendengar satu orang cakap pengalaman yang sangatlah berharga daripada Land Surveyor Wan Safinah binti Wan Azlan.
So mungkin kita ada kita nak di penghujung ni kita ada satu pengalaman yang sangat manis yang akan dikongsikan oleh sebagai Puan Wan Safina untuk sesi slot kita kali ini. Dan saya ingin mengajukan soalan yang pertama ya Puan, sebab kita memang dalam on topik cabaran kan. Semua kita cakap pasal cabaran. So of course dalam Puan sebagai dalam bidang juruukur ni kan, apakah bagaimanakah Puan nak mengatasi cabaran dalam bidang juruukur yang macam soalan yang sama juga didominasi oleh golongan lelaki? Mungkin Puan Wan ada perspektif pandangan sudut yang berbeza daripada panel-panel kita tadi. Silakan Puan. Okey, terima kasih Arifah. Saya adalah yang pertama diiktiraf sebagai juruukur berdaftar di JUPEM. Registered Land Surveyor. Berdaftarlah. Kalau yang di luar kita panggil license land surveyor. Kalau di jabatan kita panggil registered land surveyor lah. So saya yang alhamdulillah lah rezeki saya yang pertama. So untuk dominasi kita memang traditionally kalau ukur tanah ni kita tahu memang ramai lelaki. Start daripada zaman belajar sampai ke masuk ke JUPEM memang didominasi oleh lelaki lah. Event macam masa saya masuk tahun 2005 di JUPEM, pegawai kanan wanita di JUPEM hanya ada 3 orang je masa tu. Kita hanya ada arwah Puan Jamilah, Puan Hasidah dan juga Puan Rabuan. So masa tu kami junior-junior yang baru masuk ni, bila tengok jurukur wanita tu kita respect, memang kita memang kalau boleh dah salam tu cium tangan lah. Macam tu. So memang kita respect. So kita saya masa tu bila tengok yang bertiga dan bercerita, insyaAllah satu hari aku akan jadi macam diorang jugalah kan. Okay. Tapi yelah bila masa berubah, Puan Zuraidah pun buat kajian 2023 ada 59. Sekarang dah ada 53, sekarang dah ada 89. So saya rasa jurukur wanita makin bertambah. So peranan wanita dalam agensi kerajaan pun semakin bertambah. So kita tak nampak tu sebagai dominasi, tu sebagai kalau Arifah tanya tadi tu cabaran. So saya tak tengok tu sebagai cabaran, kita tengok dia sebagai peluang. Peluang kita sebagai jurukur wanita, macam mana kita nak meningkatkan jabatan, macam mana kita nak membantu untuk pembangunan negara. So kita tengok tu sebagai peluang lah. Saya juga bila bertambah ramainya jurukur wanita di JUPEM dan juga di luar, so kita nampak besar juga peranan kita lah sebagai wanita dalam bidang ni lah. So alhamdulillah mungkin banyak cabaran dan kita pun dah tengok banyak contoh Puan Zu pun boleh kerja sampai pergi Sabah. Itu insyaAllah lah kita tengok benda-benda tu sebagai peluang yang kita untuk tambah baik diri dan juga apa yang kita nak. Seperti Puan cakap itu adalah sebagai peluang dan cabaran tu pasti ada, tapi dia sebagai peluang yang sangat sangat berharga, manis. Yang kita kurang nak dapat di mana-mana tempat yang kita berkhidmat lah. Okey, seterusnya Puan, soalan ni macam dia masih lagi pandangan Puan tentang kemajuan wanita dalam bidang ukur dan pemetaan ni di sektor kerajaan. So Puan, kita berada daripada sektor kerajaan kan, so mungkin Puan boleh tengok kemajuan wanita dan seterusnya apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memajukan lagi kerjaya wanita iaitu juruukur dan peneroka juruukur ni dalam bidang ukur dan pemetaan. Okey, untuk profesion juruukur, profesion juruukur dan jurujurspasial, kalau tengok sekarang dah banyak kita spread pejawatan di agensi-agensi lain. Kebanyakan agensi memang guna JIS, guna data-data kita. So jurspasial lah, maksudnya dah banyak guna jurspasial. So peluang kerjaya juruukur dan jurujurspasial tu semakin bertambah. So bila bertambah, so adalah peluang untuk juruukur wanita juga akan bertambah lah maksud saya kan. So dari segi career pathnya yang kita kena ambil maklum ialah mungkin kita kena selalu update kita punya knowledge, update kita punya dengan teknologi ukur yang baru. Dan ialah tengok cabaran-cabaran sebab sekarang cabaran teknologi semakin rapid. So kita pun tak boleh nak terlalu ketinggalan lah kan. Betul.
So itu pandangan puan tentang kemajuan lah wanita. Lepas tu saya share sikit lah. Saya di supportive oleh environment, saya ada environment yang sangat supportive. Contoh saya ada bos-bos yang cakna dengan peningkatan kerjaya kita. Betul. So daripada awal saya masuk dah 41 tu bos dah siap push. You kena buat macam ni. So you kena target untuk dapat lesen macam ni. So kita ada supportive environment, working environment yang bagus. Dan kita juga ada rakan-rakan yang supportive. Dan juga saya di corporate, saya di DS wilayah, saya di BJSP, saya ada anak-anak buah yang sangat memberi bantuan yang sangat terbaik untuk kita lah. So kita tak rasa kita awkward walaupun berada di kalangan lelaki. Untuk macam DDS, masa saya di wilayah, so kita tak ada kerani pun. So saya seorang je perempuan dekat pejabat tu. Multitasking lah, Yeah. buat banyak kerja ni. So kita seorang je perempuan, yang lain saya ada 45 staf lelaki. So kita tak ada pun rasa di pulau, di pinggir. So diorang punya, kita ada working environment yang sangat supportive lah. Mungkin lagi special dia punya layanan. Ya. Kan? Itu. Betul. Kalau kita pergi site pun dia akan jaga kita dengan baik. Kalau di office pun kita memang takkan pernah lapar. Nanti ada yang bawa makanan. Itu dari segi site sosial lah kan. So dari segi site kerja teknikal, maksudnya tak pernah lah ada yang bila kita tanya tak nak tolong jawab, tak nak banyak yang ni lah. Okey, sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh mengajukan. Okey. Rata-rata mengucapkan tahniah kepada pedal-pedal yang hebat kita. Daripada Puan Nur Salimah, daripada Jepun Johor, tahniah semua memang hebat. Ia memang hebat. Saya kata 7 Puan Zul, saya happy dapat ke PJN. Ini akan bertukar. Okey. Puan Rosmahida, dekat sini. Kata terbaik. Okey, best Puan Y, kata Puan Juzaida. Okey Puan. Tadi Puan dah cerita mengenai kemajuan kan. Ada juga tadi di awal tadi Puan dah cakap bagaimana cabaran. Mungkin yang soalan berikutnya ni, pengalaman Puan sebagai juruukur wanita. Yang pertama tadi tu, untuk menjalankan kerja-kerja ukur yang memberi inspirasi kepada juruukur muda ataupun juruukur junior ni lah, untuk orang cakap untuk mendapatkan sesuatu orang cakap peringkat yang tinggi juga lah kan dalam bidang ukur dan pemetaan. Mungkin Puan boleh sharing sikit. Okey, macam saya cakap dengan Arifah tadi lah, saya ada supportive environment yang sangat bagus. So masa journey untuk dapatkan lesen lah sedang ceritakan. Journey nak dapatkan lesen tu, saya tak pernah terfikir yang saya adalah wanita pertama di JUPAM yang akan dapat. So kita akan follow masa tu. Bos saya Haji Ramli Wandarani memang push bila nak siapkan artikel, bila nak ni kan. So kita jadi dia jadi kadang-kadang tu fikir kita buatlah, malah nak dengar dia tanya banyak kali kan. So bila kita jalani benda tu dan kita ada supportive group yang bagus, sebab kita masa tu 41, kita tak terfikir kita punya career path tu lagi kan. Bila kita tengok tu, bila dah dapat lesen tu, patut dulu diorang suruh cepat kan. So saya ambil benda tu sebagai, alhamdulillah, sebagai yelah rezeki. Dan juga saya nak letakkan supaya saya jadi inspirasi dan juga sumber semangat kepada semua wanita, juruukur wanita lain. Maksudnya dapat lesen tu memang susah, susah, dan kita supaya jadi inspirasi supaya orang lain akan start untuk start the journey untuk dapatkan lesen. Bukan benda tu mudah kalau kita positif dan kita berusaha lah. Sebab sebelum saya memang semua lelaki, dan yelah kalau ikut peraturan lama, memang kita kena lulus exam. Saya 2 kali ambil exam, 2 kali viva. So tak semudah yang disangka lah. So itulah bila saya dah dapat, so saya nak dia jadi semangat dan membuka mata
semua betul. juruku wanita. Ha. Maksudnya kita wanita pun mampu kan, betul. boleh dapat inilah. Cabarannya itulah masa saya first dapat, saya seorang perempuan, bila ada event registered land surveyor, alamak semua lelaki tapi kita punya pegawai lelaki semua bagus, so dia memang tak pinggirkan saya. Inilah kita sekalilah kan. So niat saya tu supaya semua orang sebab dapat lesen ni adalah peringkat tertinggi lah kalau kita juruku ni kan. So supaya semua orang cita cita. Sebab kalau tengok kan lesen surveyor perempuan di Malaysia pun tak ramai. Tak sampai 10 pun saya rasa. Tak sampai 10 ya. So sekarang alhamdulillah lah, lepas saya ada 3 orang dah menyusul. Ada Puan Zai, Zahira, Puan Nawi. Yelah, kita seronok. Betul. Memberi. So kata-kata Puan Wan tadi banyak memberi inspirasi lah, terutama saya yang belum juga belum membuat exam dan mengambil license seperti kata Puan lah. So bagi saya kita kena pandai bahagikan masa kerja memang tetap berjalan. So memang setiap bahagian ataupun setiap negeri pun memang agak sibuklah dengan jadual-jadual yang dirancang di peringkat kita sebagai kaki tangan kerajaan kan. So kita kena pandai bahagikan masa lah, jangan putus asa lah. Ambil exam sekali tak lulus, dah tak nak ambil exam. So memang benda tu biasa, sekali, 2 kali, 3 kali ambil. Itu insyaAllah. Okey. So ada soalan ke? Oh tak ada ya. Puan daripada Puan Land Surveyor Zahira katakan memang Land Surveyor Wan Safina merupakan salah seorang inspirasi saya untuk majukan kerjaya. Thank you. Puan Zahira pun dah dapat lesen. Tahniah juga kepada Puan license Surveyor Zahira juga atas yang baru pencapaian Puan. Okey, so kita sebenarnya dah sampai di penghujung topik perbincangan sembang santai survey kita ni. So terlalu banyak sangat input dan kita nak packkan dalam masa yang cakap minima. So mungkin lepas ni mungkin pihak penganjur akan datang. Mungkin kita kalau ada dapat sambutan daripada sini, sokongan daripada anda, kita mungkin akan boleh teruskan lah. So untuk wrap kali ni mungkin saya nak mengatakan untuk dalam bidang komuniti wanita ukur ni 3 benda je saya nak wrap sikit je sebab semua dah diulas oleh panel-panel hebat kita, iaitu work life dengan balance. Kita biasa dengar kan. So kerja, kehidupan mesti kita kena cakap seimbang untuk peningkatan kemajuan dalam diri kita. So sebelum nak berakhir ni mungkin kita nak mendengar ucapan sikit lah sempena. Hari ni Hari Wanita Sedunia 2025. Okey. Kita nak mendengar sedikit ucapan dan akhir sekali puan-puan yang dari dalam talian jangan doa dulu sebab kita pun nak mendengar daripada puan-puan. So kita mulakan dahulu sedikit ucapan daripada Puan Izzah Zarina dahulu mengenai untuk Hari Wanita Sedunia. Terima kasih Arifah. Kalam terakhir dari saya kepada seluruh wanita komuniti ukur khususnya dan seluruh wanita di dunia. Wanita adalah kekuatan, keberanian dan kasih sayang yang membentuk dunia. Jadi teruslah bersinar dan menjadi inspirasi. Selamat Hari Wanita. Wow. Manis kata-kata Puan Izzah. Okey, seterusnya kita dengar kata-kata selamat menyambut Hari Wanita daripada Puan. Silakan Puan. Saya ringkas je. Okay. Selamat Hari Wanita Sedunia. Terima kasih atas dedikasi dan sumbangan puan-puan dalam bidang ukur ni. Dan saya ada slogan lah tapi tak tahulah sedap ke tak slogan kita wanita hebat, kita akan buat pengukuran yang tepat. Selamat Hari Wanita Sedunia. Manis juga kata-katanya. Dia sharp. Okey. So semoga apa yang dikongsikan oleh 4 orang juru ukur yang hebat kita dan juga sharing daripada
poin-poin di dalam Maya tadi sebentar tadi adalah sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk semua yang dijadikan panduan untuk kita lah dalam kerjaya kita. Okey, sebelum kita berakhir dengan program kita pada hari ini, kita akan mendengar ucapan Selamat Hari Wanita daripada pengerusi Puspanita Jepun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya selaku pengerusi Puspanita Jepun ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita Sedunia khususnya kepada seluruh wanita komuniti Ukur dan juga wanita di seluruh dunia. Selaras dengan tema sambutan Hari Wanita Sedunia, wanita beraspirasi membina legasi di mana peranan wanita sebagai pemimpin perubahan, pembangkit inovasi dan pembina masa depan amatlah penting dalam semua aspek kehidupan. Teruslah melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, berdaya saing dan berprinsip dalam setiap tindakan. Dengan kekuatan ilmu, kepimpinan dan nilai-nilai murni, wanita bukan sahaja dapat membina kejayaan untuk diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Semoga semua wanita komuniti Ukur terus cemerlang dalam membentuk dunia yang lebih baik untuk generasi akan datang. Bersama kita membina legasi yang lebih kukuh dan bermakna. Selamat Hari Wanita Sedunia 2025.